cetusnya melahirkan mutawif profesional. Meskipun secara atas talian, perkongsian ilmu tetap diteruskan. Penglibatan permulaan adalah memberangsangkan dengan penyertaan sehingga 400 orang keseluruhan. Namun, gelombang kedua menyaksikan sambutan yang luar biasa. Hampir 2,000 orang peserta dari seluruh pelosok Malaysia mengikuti perkongsian daripada Ustaz Zul Ramli, Ustaz Haryanto, Raihan dan para alumni di MNP 2.0. Bayangkan anda sekarang ini adalah seorang mutawif ataupun seorang mutawifah, dan anda sudah bersedia untuk membawa jemaah anda ke tanah suci Mekah. Kita mulakan pengembaraan kita sekarang. Di tahun 2024, sebuah kelainan dibawakan untuk anda, lebih besar dan lebih ramai, melahirkan mutawif profesional 3.0 dijalankan secara hybrid buat pertama kali. Apa khabar semua? Yang luar biasa tuan-tuan dan puan, maka lahirlah